kami ada pelbagai formula dan formula ini memang sangat berkesan. Okey, bagaimana kami saring latar belakang mat? Macam kami agensi yang dah ada pengalaman bertahun-tahun, kami ada pelbagai formula dan formula ini memang sangat berkesan. Jadi hari ini saya nak kongsikan satu formula mudah iaitu formula saya panggil 3S untuk kita saring latar belakang mat. Jom saya kongsikan. S yang pertama adalah selidik latar peribadi. Kami akan ambil tahu asal usul calon, keluarga, rekod kerja yang terdahulu dan perangai sebenar Mat. Supaya bila Mat datang ke Malaysia, dia tak datang sekali dengan masalah. S yang kedua adalah saringan kesihatan dan kecergasan. Bukan sahaja saringan terhadap fizikal iaitu kita nak mengelakkan daripada penyakit yang berjangkit, kami juga akan buat saringan terhadap mental calon supaya calon yang datang stable dari segi mental dan fizikal. S yang ketiga, sesi ujian. Kami akan uji bagaimana calon respon terhadap arahan, cara dia bercakap, disiplin dan kami akan buat simulasi kerja ringkas. Jadi dari sini kami boleh tahu sama ada calon ini sesuai ataupun tidak. Sebenarnya ada banyak lagi formula dan tapisan yang perlu dibuat untuk memastikan mat betul-betul sesuai. Jadi tak perlu pening, serahkan kepada kami, biar kami bantu anda daripada A to Z. Anda hanya tunggu mat anda sampai sahaja. IMI Talent, professional people, personal touch.